Betul tak satu alat ni dapat meningkatkan horsepower dan juga torque kereta? Nama dia Nitro OBD2. Mampu untuk meningkatkan sebanyak 35% horsepower dan 25% torque. Alat ni saya beli dengan harga yang sangat murah, RM5 lebih je. Plug and play dekat soket OBD yang bawah steering kereta ada satu soket OBD. Nanti saya akan cuba test alat ni dekat Toyota Avanza milik saya dan kita tengok performance alat ni, Nitro OBD2. Sebenarnya saya order yang first model, tapi barang yang sampai second model. Orang kata yang first model alat ni memang sangat berkesan berbanding dengan yang second model. Apa-apa pun kita cuba test dulu alat ni dekat Toyota Avanza saya. Untuk kita access soket OBD, kita kena buka terlebih dahulu. Ada satu cover di bahagian bawah steering Toyota Avanza ni. Pakai screwdriver mata Phillips, kita buka cover bahagian bawah ni. Satu skru dan juga skru kedua di bahagian ujung sini. Tekan dan terbuka lah. Setelah kita cari soket OBD. Soket OBD dia ada di bahagian ujung dekat dengan gear. Untuk kita buka soket OBD ni, kita kena tekan klip bahagian ujung. Di ujung sini dan ujung sini kita tekan macam ni. Dan kita tolak naik atas. Just plug and play. Sekarang dia dah menyala. Cucuk dekat soket OBD. Maksudnya benda ni dah start reading ECU dekat kereta. Saya rasa alat ni dia akan hantar signal ke ECU untuk menjadikan api dekat ignition coil lebih besar. Kat sini tak ada menunjukkan sebarang error. Lampu check engine tak menyala. Maksudnya alat ni sudah berfungsi dan kita dah boleh pasang lah cover. Nanti saya akan cuba buat test drive. Selesai pemasangan OBD2 Nitro. Kita akan cuba buat sedikit pandu uji untuk tengok keberkesanan alat OBD2 Nitro. Apa yang saya dapat rasakan, acceleration ada rasa sedikit lancar. Nanti kita cuba try alat OBD Nitro yang first model punya, dan saya akan buat review lah.